Ya, jadi kes ni melibatkan suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak perempuan. Maka isteri akan dapat 1/8 dan anak perempuan akan dapat 2/3. Di sini jumlah waris lain tiada, bermakna jumlah saham kurang daripada asal masalah. Asal masalahnya ialah 8 lah. Asal masalah 8, jadi jumlah masalah melebihi daripada jumlah saham. Macam mana kita tahu jumlah asal saham lebih banyak daripada lot? Maksud kalau kita kita bundarkan, yang ini akan jadi 3/24, manakala yang ini akan jadi 16/24, bakinya ialah 19/24. Jumlah saham Zaujah dengan Bintun 19/24, maka bakinya akan dapat bukan dah habis, 24 ni dah habis. Jadi tinggal 5. 5 ni lah akan menjadi lebih, sama ada dibagi pada Baitul Mal ataupun dikembalikan kepada waris. Maka jika berlaku urut Bintun, 3 orang ni akan dapat 2/3 bersama dengan rod. Jadi automatik dia akan dapat lebih lah. Zaujah dapat 1/8 dan Bintun dapat 7/8 baki, 7/8. Lepas tu 7 akan dibahagikan kepada 3. Jadi tak boleh bahagi. Dan kita akan tengok nisbah antara 7 dan 3 ni tidak berlaku tawafuk, tadakhul, jadi dia tabayun. Maka ru'usnya ni 3 ni kita akan darab dengan asal masalah. Maka 3 darab 8 akan dapat 24. Di sini pun darab 3. Maka di sini 21. Bintun dapat 21/24, manakala Zaujah isteri dapat 3/24. Kemudian setiap satu daripada Bintun ni dia dah 3 kan, salah seorang akan dapat 7 lah. Setiap orang akan dapat 7/24.